Wakil TV PSS. Kejap. Tengok tu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video ini bertajuk Ilmu di Hati Teknologi Memperkasa Generasi. Ia memaparkan bagaimana ilmu yang diterapkan dalam diri pelajar dapat diperkukuhkan dengan penggunaan teknologi dalam kehidupan seharian. Mari kita saksikan bagaimana generasi masa kini memanfaatkan teknologi untuk mencapai kejayaan. Let's go! Dalam dunia pencabaran, ilmu adalah cahaya. Tapi tanpa teknologi, ia mungkin terbatas. Murid-murid, ni ujian pertengahan tahun matematik tau. Saya akan sebut nama ya. Wikra. Wikra, nama kamu tu dah panggil. Ya, tanya. Terusnya nama Nur Safia. Dah ni, aku dapat 90. Oh, aku dapat 10. Okey lah weh, aku rehat dulu Bye. Saya masih ada ilmu. Tapi kenapa masih tak faham Weh, senang kan matematik ni? Senang juga. Aku dapat 85. Wah. Mungkin aku tak mampu berjaya seperti mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, kalau murid duduk. Terima kasih cikgu. Dengar semalam cikgu suruh buat perbuatangan belajar lebih bijak. Cikgu suruh apa buat? Planning yang hidup kan? Cepat siapa nak buat perbuatangan? Ya cikgu. Cepat, di depan. Assalamualaikum kawan-kawan. Saya Indra Binti Ganti. Ia mengatakan maksud belajar lebih bijak. Belajar lebih bijak ni bukan belajar lebih lama atau lebih susah, tapi belajar dengan cara yang mudah, efektif menggunakan teknologi. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid tadi dia kena dengan Safia buat perbuatangan belajar lebih bijak. Apa lagi nak buat? Angkat tangan. Saya. Yang sini depan. Okey, boleh Ikra. Assalamualaikum, nama saya Nurikra. Hari ini saya akan membentangkan maksud belajar lebih bijak. Belajar lebih bijak bukan tentang belajar lebih lama, tetapi belajar dengan cara yang betul. Teknologi bukan jalan pintas. Sekian, terima kasih. Okey, dari tadi cikgu tengok segi perbuatangan tadi tu. Yang orang yang buat perbuatangan tadi tu pergi ke depan Kau boleh sebut nama. Okey. Silakan. Yang juara. Wikra. Okey, Wikra silakan hadapan. Mana ya Wikra? Kasih cikgu. Sama. Okey, yang kalah pun cikgu akan bagi juga hadiah. Okey. Yang kalah ialah Nur Safia. Ya. Sama. Kini aku faham. Ilmu dan teknologi tidak dipisahkan. Weh, korang nak tak belajar tentang teknologi ni? Nak. Sini aku ajar. So, jadinya ini kena buat macam ni. So, kau kena tekan yang ni. Bila dah start tu, kita kena tekan. So, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk masa depan bersama. Ilmu di hati Teknologi Memperkasa Generasi.